Pernah tak tuan-puan, tengah anda rasa gian-gian nak pergi travel tapi tak sanggup pula kacau duit simpanan yang tetap yang anda dah kumpul? Kadang-kadang tuan-puan, peluang untuk travel itu datang waktu kita tengah simpan untuk suatu benda yang lebih penting tuan-puan. Macam dana nak beli rumah, dana nak kahwin, ataupun dana kecemasan. Nak enjoy tuan-puan tapi tak nak rosakkan plan jangka masa panjang. Kalau acik tarik duit daripada simpanan tetap sahaja tuan-puan, sampai bila kita nak capai target kita? Setiap kali travel, simpanan jadi tolak balik tuan-puan. Yang mana kita rasa penat kumpul daripada kosong balik. Duit makin susah nak melekat pula tuan-puan bila dah jadi kosong. Sebab tu saya pilih simpan emas untuk travel juga tuan-puan. Bukan simpan suka-suka, tapi memang khas simpan emas ini untuk apa tuan-puan? Pleasure fund. Bila harga emas naik dan sesuai tuan-puan, saya akan jual sikit emas itu home tuan-puan. Cukup bajet untuk pergi ke tempat yang saya idamkan. Simpanan tetap saya pula tuan-puan, langsung tak terusik. Jadi kalau anda jenis suka nak reward diri dengan travel, tapi dalam masa yang sama anda tak nak kacau saving utama tuan-puan, nasihat saya hari ini juga tuan-puan, cuba start asingkan sikit simpanan dalam bentuk emas. Simple dan fleksibel tuan-puan. Apa yang lagi best tuan-puan, impian kita boleh jadi kenyataan. So tuan-puan, follow saya untuk dapatkan lebih banyak ilmu emas dan keuangan.